Ish, mana dompet aku ni? Tadi aku datang kat sini. Hilang pula. Siapa rembat dompet aku ni? Wih, dapat duit terbiar weh. Wih, bapak banyak duit. Kaya orang ni weh. Wih, nak rembat dah ni. Bagi dompet aku tu. Duit aku sekali bagi sekarang. Kau nak duit? Jangan haraplah aku bagi kau duit. Duit ni aku punya. Aku takkan bagi kau 1 sen pun. Aduh, kalau kau cakap macam tu, ambil duit tu dah. Aku tak kisah pun. Tapi dompet aku nak. Sebab tu IC aku. Marah. Kenapa kau tak menjerit? Malah kau hanya minta duit dengan IC je. Itu je. Aduh, kau ni. Sebab apa aku bagi? Sebab rupanya aku bersedar. Ada orang lebih butuh. Ada orang lagi memerlukannya daripada aku. Dan aku nak cakap, walaupun aku rasa sakit, aku ada banyak masalah, banyak tarungan dan sebagainya, rupanya aku bersedar. Dan aku harus bersyukur. Ada orang lebih susah daripada aku dan ada orang lebih lagi memerlukan duit sampai dia mencuri. Jadi buat apa aku nak marah? Sebab aku tahu mungkin kau benda tu pun terpaksa. Dan aku nak cakap, kita harus bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Sebab ada orang lebih teruk daripada kita sekarang.